Para hadirin sekalian, marilah kita saksikan pula teaser bagi kumpulan ke-10. Bangun semua. Tapi Datin, saya belum siapkan sarapan. Habis tu kau nak suruh aku jaga dia. Aku tak payah pergi kerja. Apa yang awak terpekik pagi-pagi ni Salimah oi? Abang dah putus asa lah sayang. Kalau Hadi nak ikut ayah pergi kerja, boleh tak? Mak ai mahalnya. 1,000, 2,000. Lepas 2 apa Cikgu, cepat cikgu. Tu. Dah lah pengemis. Busuk pula tu. Cuy. Apa kau cakap ni Raya? Marah apa ni? Kau tak tahu malu eh? Sudahlah. Setiap yang bernafas di dunia ini pasti punya impian. Impian yang kadangkala tidak terjangkau di akal manusia. Impian yang mungkin menjadi nyata dan mungkin hanya khayalan semata-mata. Impian yang kadangkala menghalalkan segala sesuatu perkara. Cerita ini mengisahkan kehidupan Ryan dan Hadi yang dipilih berada dalam keluarga yang kaya dan susah, yang menuntut mereka untuk saling memahami erti dunia sebenar. Adakah Ryan akan berterusan dalam kekayaan dan kecapinya? Dan adakah Hadi akan selama-lamanya dalam kesengsaraan yang menghimpit jiwa? Sama-samalah kita saksikan Di Sebalik Impian. Suara siapa tu? Oi, suara siapa? Suara kau ke? Bukan. Suara kau? Bukan. Habis tu suara siapa? Aku tahu. Itu macam suara bayi menangis. Bayi menangis. Wah. Biarlah anak siapa pun. Setiap anak itu ialah anugerah yang terindah bagi mereka yang diciptakan berpasang-pasangan. Sebelum ditiupkan roh ke dalam jasadnya, anak itu sudah ditentukan. Di mana lahirnya, siapa ibu ayahnya, bagaimana rezekinya, dan bagaimana kematiannya. Kematiannya. Nasib baik aku single. Single. Hai anak mami.
nak ke pejabat. Tapi Datin, saya belum siapkan sarapan. Nanti Datuk udah siap, dia marah pula sarapan belum disediakan. Kau dah kenapa? Maaf Datin. Habis tu, kau nak suruh aku jaga dia. Aku tak payah pergi kerja. Kalau nak harapkan Datuk seorang tu, lambat lagi lah nak kaya. Sudah, pergi siapkan sarapan. Habis je kau siapkan sarapan, datang sini Merayan. Dah pekak dengar aku dengan si Ryan ni melalak tak henti. Baik Datin, saya akan segera uruskan Ryan. Anak Daddy. Apa yang awak terpekik pagi-pagi ni, Sarimah oi? Saya nak pakai tali leher ni tadi. Hampir terjerut tadi tau. Nasib baiklah nyawa saya masih panjang. Kalau tak tahulah. Dah lah si Ryan ni kecil lagi. Macam manalah nak jaga syarikat. Kan Ryan kan? Anak awak ni lah. Tak nak berhenti melalak dari semalam lagi. Bagi susu pun tak nak. Letak minyak angin pun tak kena lagi. Saya dah penat tahu tak? Awak tu tak apalah. Tak payah susah-susah nak jaga dia. Yang awak tahu, pergi kerja, balik kerja. Pergi pagi, balik malam. Itu je lah kerja awak. Saya pun kerja juga tahu. Letih saya menghadap semua ni. Awak yang nak anak kan? Saya dah bagi. Sabar je lah sayang. Nanti bila anak kita dah besar, awak juga yang kata, dah besar lah anak kita. Kejap je masa. Dah sekolah dah dia. Mak-mak macam tu lah kan? Kita kerja untuk si Ryan juga. Sabar ya. Yelah bang, minta maaf lah. Saya emosi pagi-pagi ni. Rai ni lah, tak nak berhenti melalak dari semalam lagi. Saya pun dah diserabut lah. Maaf ya Datuk. Awak tak payahlah fikir. Dah, jom kita turun sarapan. Bawa Ryan sekali. Alah anak mami ni. Bibi, Iya. sarapannya dah siap. Udah Datuk. Ambil baby coat ni, pergi cuci. Baik Datuk. Lagi satu, kemaskan atas meja tu. Iya Datin. Kotor banget. Cuci ah. Senangnya dalam hati. Au. Tidak ku tahu mengapakah pilunya di pinggir hatiku, dan ku cuba untuk mengusir, tapi tak berdaya. Apa yang dimenungkan tu abangnya? Dah petang dah ni. Abang belum keluar cari kerja? Belum nah. Abang tak ada semangat nak pergi cari kerja. Dah merata tempat abang pergi. Tapi satu habuk apa pun belum ada. Abang rasa abang dah putus asa lah sayang. Abang, kalau abang putus asa, siapa lagi yang saya nak harapkan? Abang tak kesian ke tengok mata bulat anak kita si Hadi ni? Dia baru nak kenal dunia. Nanti apa kita nak bagi pada dia kalau kita terus hidup susah macam ni? Nasib baik abang ada isteri yang cantik pandai ni. Dan anak kita yang comel macam ibu dia.
Abang tak jadilah putus asa. Abang akan usaha lebih hari ni. Harap-harap adalah rezeki abang untuk diterima bekerja. Amin. Alah-alah anak ibu ni. Okeylah, abang pergi kerja dulu ya. Hasnah tunggu abang tau. Duduk rumah dengan ibu ya. Abang nak pergi cari kerja dulu. Bye-bye. Abang, hati-hati ya. Semoga abang cepat dapat kerja. Hop, 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 hop. Ha. Beberapa tahun kemudian. Hei, banyaknya sampah. Aku baru je sapu tadi. Aduh, beratnya. Aku baru je kutip. Kutip lah. Ni kan kerja kau. Oh, Apa hal cikgu ni? Santai, santai. Cikgu nak bagi tahu je. Sekolah kita baru-baru ni telah mengadakan mesyuarat PIBG. Dan untuk kamu tingkatan 2, kamu kena bayar sebanyak RM200 bagi setiap ahli keluarga. Tetapi kalau ada adik ataupun abang, seorang je perlu bayar. Ada soalan? Tak ada, cikgu. Mana aku nak cari duit ni? Macam mana aku nak bagi tahu ayah dan ibu? Cikgu, Ya? 200 je. Small the pieces lah, cikgu. Kawan-kawan, siapa yang tak ada duit tu, jangan risau. Nanti aku minta daddy aku tolong bayarkan. Kecuali budak busuk ni seorang je aku tak nak bayarkan. Buat rugi daddy aku je. Betul tak, Mel? Apa cakap macam tu? Tak baik tau. Hidup kita ni kena saling tolong-menolong. Manalah tahu hari ni Ryan tolong Hadi, esok-esok Hadi pula tolong Ryan. Tolong, cikgu. Apa benda? Dah. Saya tak nak dengar. Cepat kemaskan kelas dan balik ke rumah masing-masing. Saya pun nak jumpa isteri saya. Okeylah, selamat bercuti semua. Selamat bercuti, cikgu. Kenapalah aku jadi anak orang susah? Assalamualaikum, Nah. Waalaikumsalam, bang. Ada berita apa hari ni? Sebelas gajah terperangkap di dalam kolam air. Besar mana je gajah ni? Yang kuban-kuban. Tengok ni. Makin pelik-pelik berita sekarang. Itulah, macam-macam. Ayah, ibu. Tadi cikgu ada minta duit. Duit? Duit apa? Abang ni pun. Bagilah Hadi cakap bagi habis dulu. Hadi? Duit apa tu, nak? Duit PIBG, ibu ayah. Oh, duit PIBG. Duit PIBG je pun abahnya. Abah kau pun satu. Menggelapa boleh cakap bab duit? Yelah, saya memang tak boleh dengar bab-bab duit ni. Mulalah nak rasa seram sejuk. Berapa Hadi?
Ibu ayah. Ha? 200? Mak ai, mahalnya. Manalah kita ada duit banyak tu, Hadi. Abahnya, macam mana ni? Duit yang kita ada pun cukup-cukup makan je. Aduh, pening nak memikirkannya. Hadi, bagi masa dekat Abah sikit je. Nanti Abah usahakan. Kalau Hadi ikut ayah pergi kerja, boleh tak? Tak payahlah Hadi. Hadi duduk rumah, jaga ibu je, okey? Bab duit tu nanti pandai-pandailah Abah cari. Sekarang Hadi belajar rajin-rajin. Nanti dah besar, dapat kerja elok-elok. Untuk kesenangan Hadi juga. Betul tu. Sudahlah Tuna. Jom kita ke dapur, makan. Je, abang. Allah. Assalamualaikum. Ya Tan Sri. Tentang projek tu, betul kan? Call lagi. Projek 6 juta. Call lagi. Saya faham. Saya boleh tambah sikit. Mami, Tak cukup. Daddy, Cikgu Najmi minta RM200 untuk duit PIBG. Nanti Mami atau Daddy bagi lebih sikit Ryan, nak tolong kawan-kawan Ryan. Mami, Daddy, Mami, dengar tak apa yang Ryan cakap ni? Ke Mami dengan Daddy berbuat tak dengar? Mami dah lewat dah ni. Kamu minta dengan Daddy dulu ya. Mami pergi dulu. Abang, saya pergi dulu ya. Okey, dah settle. Ada sikit lagi kan? Daddy! Sekejap. Ya, Daddy dengar. Apa tadi? Raya nak 200 je. Berapa ni? Nah. Daddy bagi 2,000. Jalan. Kejap Tan Sri. Daddy pun dah lewat dah ni. Tak apalah. Daddy pergi kerja dulu. Terima kasih, Daddy. Nanti kita jumpa lagi. Ya Tan Sri. Raya nak salam. Daddy selalu tak pernah berkira dengan aku. Kepik-kepik kan. Tapi, ni ke nilai kasih sayang? Mami pula sibuk sangat. Sampai tak sempat nak layan aku. Sampai aku rasakan aku hidup ni sebatang kara. Tak apalah. Yang penting aku dah dapat duit. Aku boleh belanja kawan-kawan aku dan bayar yuran diorang. Bibi? Right. Saya pergi dulu ya. Baik, Tok Ryan. Hati-hati ke sekolah ya. Kau ada? Tak ada kan? 1,000 2,000 Lepas 2 apa pandai 3,000 kaya. Aku kaya. Dengan duit ini aku boleh beli segala-galanya. Sampaikan kasih sayang pun dah tak ada makna. Yang penting kaya. Kaya aku kaya aku kaya.
Nah abang, legakan sikit tekak tu. Terima kasih, Nah. Abang, PIBG dah dapat ke belum? Nanti mesti Hadi tanya. Dah, abang dah dapat dari Datuk Rizal. Tapi, abang pinjam dulu. Nanti abang bayar balik guna duit gaji abang hujung bulan ni. Alhamdulillah. Abang jangan lupa bayar tau. Saya tak nak orang label kita ambil kesempatan pula nanti. Iya, abang akan bayar dengan segera. Hadi, mari sini nak. Ya, ya. Nah, ambil duit ni. Esok, Hadi pergi bayar dekat cikgu... cikgu apa tu? Cikgu Najmi ya. Ha, Cikgu Najmi. Terima kasih Ibu Ayah. Sayang Ibu Ayah. Dah. Jom kita tidur. Esok, Hadi nak pergi ke sekolah kan? Ya. Jom nah. Jom abang. Semut berkawan satu. Macam-macam dua beranak ni. Panasnya dekat padang tadi. Meh. Best kan main bola dekat padang tadi? Kan? Mana Hadi? Cikgu Najmi. Ya? Ni 1,500 saya. Cikgu, bayarlah yuran saya. Yang lebih tu, cikgu kira untuk kawan saya sekali. Mantap! Hidup Ryan! Baiknya kamu Ryan. Kamu tak nak tolong Hadi sekali Menolong orang yang memerlukan lebih bermakna tau. Daripada tolong orang yang berkemampuan. Dia? Jangan. Nanti busuk pula duit saya, cikgu. Dia tak naklah cikgu. Dia tu bukan level-level saya. Hanya anak-anak orang berada saja yang boleh pinjam atau ambil duit saya. Dia tak termasuk dalam senarai. Betul tak, Meh? Betul? Dah, pergi. Cikgu Najmi? Ya? Ni duit yuran PIBG saya. Ada lagi ke tak kawan kamu yang nak bayar? Tak ada cikgu. Kalau tak ada, cikgu nak serahkan duit ni dekat AJKP IBG dulu ya. Okey cikgu. Terima kasih. Hadi, jom kita ke kantin. Jom. Hadi! Kau memang tak tahu malu mengemis duit dari orang. Kau tak ada maruah Tolong. Apa kau cakap ni, Ryan? Maruah apa ni? Aku dengar sendiri lah. Masa ayah kau datang mengemis duit dari daddy aku. Yelah, orang miskin macam kau je yang tak reti nak suluh diri sendiri. Sampaikan terpaksa mengemis duit dari daddy aku. Tak. Ayah aku yang usahakan cari duit ni untuk aku. Meh sini cermin dekat aku. Aku nak suluh muka budak tak tahu malu ni. Ni, kau tengok elok-elok. Muka kau ni layak kau minta duit dari daddy aku. Dah lah pengemis. Busuk pula tu. Cuy. Dasar budak tak tahu malu. Kau dah memang nampak kan? Gaduh lagi. Gaduh lagi. Baik cikgu. Cikgu! Oi, jangan panggil cikgu. Cikgu. Cepat cikgu. Tutu cikgu, macam mana ni? Ya Allah, budak-budak ni. Tengah-tengah malam dia bergaduh. Sudah. Cikgu, apa cikgu buat dekat sini? Apa saya buat kat sini? Saya kan memang tinggal dekat sini. Saya kan penjaga kamu. Penjaga? Cikgu, jaga kami. Hei, ya Allah, budak-budak ni. Korang sedar tak ni? Korang bergaduh dalam mimpi. Dalam mimpi? Yalah, korang kamu yang bagi tahu. Tu yang cikgu datang tu.
Saya tumbuk Hadi sebab dia ambil duit daddy saya, cikgu. Saya tumbuk dia sebab dia tuduh ayah saya ambil duit daddy dia, cikgu. Daddy, ayah, apa korang merepek ni? Korang mana ada ayah, mana ada ibu? Ha? Tak ada ayah dan ibu? Yelah, korang kan dua beradik kembar yang saya jumpa 12 tahun yang lalu. Alah, dekat tangga surau Jabatan Kebajikan Masyarakat Sinani. Kamu dah lupa ke? Aduh, pening cikgu dengan kamu. Dah lah, pergi tidur. Dah lewat malam dah ni. Esok pas sekolah ambil, kamu lewatlah pula. Baik, cikgu. Maaf, cikgu. Macam-macam hal lah. Dah, selamat malam. Selamat malam. Aduh, ini korang dua punya pasal lah ni. Relax lah. Hadi, aku rasa macam real lah tadi. Aku pegang duit berkepok-kepok. Best dapat daddy kaya. Mami gojas pula tu. Kau pula mimpi apa ni? Aku mimpi orang miskin. Tapi ibu ayah yang betul pada aku. Aku dapat rasa pelukan dan kasih sayang ikhlas diorang. Kan best kalau dapat ibu yang macam diorang. Nasib kita je jadi anak terbang. Cuma cikgu nak ni yang sayang kita. Sampai sekarang aku tertanya-tanya, kenapa ibu ayah kita buang kita ini? Tapi kau kena bersyukur, Adi. Sekurang-kurangnya ibu ayah kita buang kita dekat sini, ada juga tempat berteduh, makan dan minum. Nasi kita tidak dicampaknya ke dalam tong sampah. Kalau tidak, habis dimakan anjing jalanan. Yelah kan? Kita patut bersyukur walaupun kita dibuang. Tapi kita termasuk dalam situasi anak-anak terbang yang lain. Yang mati, yang kelaparan. Tanpa ada siapa yang memberi perhatian. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Dahlah, jom kita tidur. Ryan, ya, sorry aku tutup kau tadi. Ish, tak ada apalah kau ni. Kan best kalau kita tahu ibu ayah kita siapa kan, Hadi? 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 Dah tertidur. Tidur sekali lah. Di sebalik impian tersimpan 1001 rahsia yang kadangkala kita sendiri tak mahu melaluinya. Di sebalik impian itu, ada orang yang tidak dapat mencapainya kerana impian itu tertunda. Dan di sebalik impian itu, pasti ada perancangan Allah di sebalik segalanya.